Hai, Assalamualaikum. Okey, I terima komen ni. Okey, sebenarnya untuk komen ni tak ada salah langsung sebab masing-masing ada selera lagu masing-masing. Tak ada hal pun. I faham je, semua orang akan menjadi pelik sebab semua artis keluarkan lagu berbahasa Melayu. Tiba-tiba Aina Abdul keluar berbahasa Arab. Tapi Aina Abdul kan ada keluar lagu raya yang Cegading gitu. Aina, ada benda mak boleh backup kau tau. Ada benda mak kena menyebelahi semua netizen cakap tinggi tu. Aida, aduh, even kau pun bahan diri sendiri kan. Kan buat macam mungkin sesuai lah lagu kau di tempat-tempat tertentu, why not? Okey, berbaliklah kepada kita punya topik tadi. Macam ni, ingat tak Maher Zain kan? Dia pernah famous dekat Malaysia antara tahun 2009 sampai 2011. That time sumpah fenomena. Maher Zain ni memang rare that time sebab dia buat lagu tu versi bahasa Melayu. So benda tu sangat dekat dengan orang Malaysia. Faham benda tu. Dan semua orang meraihkan. I can say Aina Abdul tak kosong Mungkin dia cipta lagu tu untuk peringkat global, bukan di dalam Malaysia saja. Kalau ada rezeki kan, manalah tahu lagu raya Aina Abdul yang berbahasa Arab tu boleh famous dekat Arab Saudi, Qatar, Oman, Jordan, Syria. Sebab tu memang bahasa dia orang. That time mak orang pertama paling bangga dia. Anyway, I respect gila lagu Aina Abdul tu sebab karakter muzik ni memang fusion. Tapi tetap dia ada tradisi Aidilfitri dan estetika global. Dan kalau korang dengar mood minor dia, sangat eksotik dan itulah membezakan lagu dia dengan lagu-lagu raya yang lain. Kita ni perlu sebenarnya sama-sama meraihkan lagu Aina Abdul ni sebab dia tetap bagi kesan estetik and identity budaya. Dia presenting kita as a Malaysian meraihkan Aidilfitri weh. Surprisingly, aku memang tengah membaca satu buku ni pasal hybrid. So hybrid ni apa? Hybrid ni adalah tradisi campur dengan global pop. So Aina Abdul ni dah membentuk identiti baru dalam lagu raya moden. Why not? So aku rasa bangga weh kalau lagu Aina Abdul ni dia famous dekat dunia. Dunia tau. So macam orang tanya, siapa penyanyi ni? Aina Abdul from Malaysia. So kalau suka dengar, kalau tak suka tak apa. Biasalah, semua orang ada pendapat masing-masing kan? Okey je.